Bertemu kembali dalam rancangan soal jawab. Ya Datuk, saya nak teruskan sebab tajuk kita pun berkaitan dengan perspektif keadaan sosial dari kacamata pembangkang. Jadi seperti umum tahu isu sampah sejak Alam Flora dihentikan kontraknya. Jadi pelbagai masalah timbul di kalangan rakyat. Jadi boleh Datuk beri reaksi sikit? Memang benarlah soal sampah ni sejak kebelakangan ini setelah Alam Flora ini diberhentikan perkhidmatannya. Memang banyak aduan-aduan terutamanya kepada pejabat saya, email baik. Banyak sangat aduan yang mengatakan kadang-kadang sampai 2 minggu takut sampah, kawasan bulat, sampah bertaburan. Dan saya pernah juga melalui jalan nak ke Hulu Langat, ke Pangsun. Boleh katakan menimbun betul lah. Saya memang ingat bukan 2 minggu sampah tu, mungkin lebih daripada itu. Sampai orang-orang kat situ pun yang mengenali saya tu, ni apa dah jadi ni? Kerajaan Negeri Selangor ni, sampah pun tak boleh nak urus. Jadi dalam hal ini sebenarnya yang berlaku ialah kerajaan Negeri Selangor ni dia macam ada sifat cemburu. Dia cemburu pasal Alam Flora ni diwujudkan ketika kerajaan Barisan Nasional dulu. Jadi kontraktor-kontraktor yang mengangkut sampah ni dianggap licop. Itu adalah kontraktor Barisan Nasional. Jadi dia cemburu. Jadi dalam hal itu, kerana perasaan cemburu dia, seolah ini adalah kerajaan Barisan Nasional punya. Jadi dia nak dia punya. Dibentikan. Bila dah dibentikan, persoalannya sekarang, adakah dia sudah bersiap sedia ataupun ada kepakaran dalam hal ini? Saya yakin bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam Dewan Undang-Undang Negeri bila ditanya soal ini, seolah dia dah ada kepakaran. Tapi saya tak yakin yang dia betul-betul ada kepakaran. Macam mana majlis-majlis perbandaran ataupun majlis-majlis daerah boleh mengurus. Salah satu daripadanya, cuba di mana tempat pembuangan sampah yang betul-betul yang boleh dibuat oleh kerajaan ini. Yang betul-betul ada kepakaran macam mana cara nak mengurus. Sebelum ini pernahkah dibincangkan di dalam Dewan? Ada kita tanyakan kenapa perkhidmatan sampah yang dibuat oleh Alam Flora ini diberhentikan. Dia kata tidak ada kepakaran. Jadi bila tak ada kepakaran, kerajaan negeri dia kata ada kepakaran. Jadi sekarang ni lihatlah bagaimana cara mereka mengurus sampah. Bila sampah ini pun dibawa atau dikutip dengan tidak ada satu peruntukan khas yang mencukupi kepada pengusaha-pengusaha, tak kira lah pengusaha yang dipilih oleh dia pun ataupun mestilah dia yang dipilih oleh mereka-mereka ni, oleh pihak-pihak berkuasa tempatan yang terdiri semuanya adalah ahli-ahli majlis Pakatan Rakyat. Jadi dalam hal ini daripada segi persediaan tak cukup. Tak cukup umpamanya lori. Orang pakai kompakter, dia pakai lori biasa saja yang terbuka. Lepas tu peruntukan tak diberi dia cukup. Yang sepatutnya 2 kali atau 3 hari sekali boleh ambil sampah. Kalau dah peruntukan tak cukup, macam mana kontraktor ni nak mengangkut sampah dengan cara yang baik? Saya dimaklumkan bahawa ada PBT yang menerima peruntukan Jadi selepas ditamatkan Alam Flora ni, bagaimana agaknya mekanisme itu kena berubah? Okey. Jadi dalam hal ini, bila urusan sampah ni dikendalikan oleh pihak-pihak berkuasa tempatan. Pihak-pihak berkuasa tempatan ni dia ada kemampuan betul-betul daripada segi keuangan untuk menguruskan sampah. Bagaimana kutipan cukai di peringkat PBT? Macam dulu umpamanya semasa dalam kerajaan Barisan Nasional. Kalau kita susah-susah, kita boleh minta kepada bapa kita buat kata itu. Siapa bapa kita ketika itu? Inilah orang kata kerajaan kerjasama ni. Tetapi oleh kerana yang saya sebutkan tadi, kesombongan kerajaan negeri. Ego ego. Datuk, saya rasa ini bukan saja soal sombong, tapi ini soal seperti udang sebalik batu. Dan apa saja kejayaan yang telah dicipta oleh Barisan Nasional tidak mahu diiktiraf oleh kerajaan negeri. Padahal ini adalah untuk kebaikan rakyat. Sekali lagi kita melihat skop ini bahawa result, objektif dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan kehidupan rakyat, kesempurnaan. Jadi sebelum ini kalau telah berjalan dengan lancar, teratur, jadi kenapa perlu dikocakkan dengan tenang? Jadi dalam keadaan hari ini, rakyat dia tak peduli walaupun Alam Flora ke, syarikat ABC ke, syarikat apa ke, yang dia nak ialah kebajikan mereka terpelihara dan terjaga. Jadi kerananya sifat dengki dan adu udang balik batu tadi, dan mereka tidak cukup bersedia sebenarnya. Jadi cuba untuk mengambil risiko dengan menukar kontraktor dan sebagainya. Macam Datuk Satin maklumkan tadi.
jelas di mana-mana pun kita pemuda pun dapat komplain bersedia itu satu perkara, tetapi orang kata cukup ke tidak dia mengurus ini, cukup ke dana dia untuk mengurus ini. Sedangkan kalau di Lembah Kelang di sini, kalau ikutkan sampah satu hari berapa tan, jadi cukup ke dana mereka untuk mengurus, ataupun dia ada kepakaran yang betul-betul untuk mengurus sampah ini. Ini sebenarnya yang mereka tak boleh buat. Bila tak boleh buat, PBT kurang kewangan untuk mengurus sampah. Contoh macam Kuala Selangor, Sabak Benam, Kuala Langat. Sedangkan ini dulu dapat bantuan-bantuan banyak daripada kerajaan persekutuan untuk mengurus. Kalau nak bagi untuk kerajaan negeri, PBT ini memang tak boleh sebab mereka kurang pendapatan. Jadi dalam hal inilah sebenarnya yang kerajaan negeri yang saya sebutkan tadi, sombongnya mereka ni. Tapi Dato', kita tengok bila perkara ini berlaku atas kelemahan mereka sebagai kerajaan negeri yang mentadbir negeri, yang mengurus dan membuat keputusan. Bila berlaku kacau bilau, kalang kabut daripada pengurusan sampah sebagainya ini, mereka salahkan Barisan Nasional. Kata mereka pembangkang, Barisan Nasional sebagai pembangkang menghasut rakyat. Ini bukan soal hasut rakyat. Dia kata kerja Barisan Nasional. Dia kata di belakang tabir kita yang mencocok. Ini bukan. Ini soalnya rakyat rasa kehidupan mereka tidak selesa, kotor, rasa dengan yang mengherankan sekali ialah mengapa dia boleh orang kata berikan orang kata blaming tu kepada Barisan Nasional, sedangkan dia dah memerintah 3 tahun 9 bulan. Kenapa pula sekarang dia beritahu ini adalah kerana sabotaj daripada kerajaan Barisan Nasional? Sabotaj daripada Barisan Nasional. Sedangkan dia memerintah dah 3 tahun 9 bulan. Kalau dah dia 3 tahun 9 bulan, kenapa baru sekarang dia kata kita yang sabotaj? Patutnya daripada awal-awal dia lihat bahawa inilah masalah yang paling besar yang dihadapi di negeri Selangor. Kalau misalnya kita nak mewujudkan bandar yang bersih apa semua, sampah mesti lebih utama. Tetapi jadi satu lagi persatuan ini pun untuk menyeragamkan sebenarnya. Memang yang ketiga tu untuk menyeragamkan supaya pertama urus tadbir itu lebih teratur, PBT tidak ada cara yang lain antara PBT dengan PBT, ada kesepakatan. Ini yang menjadikan kita boleh berjaya. Tetapi mereka tidak. Bila diletakkan kepada PBT masing-masing, so PBT masing-masing akan mengurus. Orang ni ada kemampuan, orang ni tak ada kemampuan, orang ni ada kemampuan, PBT ni ada kemampuan, PBT ni tidak. Bagaimana nak mengurus cara yang baik? Tidak ada keseragaman di antara satu dengan yang lain. Jadi masih lagi terima aduan-aduan tentang sekarang ni masih lagi banyak. Dan kontraktor yang baru ni pula Datuk yang dilantik, kita difahamkan tak ada sangat pengalaman dalam urusan sampah. Lorinya kecil, dibuat secara terbuka, sampah ni air, sampah keluar kotor, sampah dikeluarkan daripada tong-tong. Jadi ini perkara yang rutin yang dibuat sebelum ini dalam keadaan yang lebih baik. Jadi maknanya perubahan ini bukan untuk penambahbaikan, tapi lebih kepada perubahan ini adalah ada udang sebalik batu kerana cemburu, dengki dan sebagainya, dan nak kerjakan sebelum pilihan raya ke-13 ni kita kena tukar semua. Dan barangkali ada juga kontraktor kroni dan sebagainya, kita tak tahulah. Jadi yang penting, pokoknya yang kita nak sentuh di sini ialah bagaimana rakyat itu patut berfikir kembali dan juga kesannya kepada rakyat. Ini yang kita perlu perjelaskan. Bukannya soal siapa kontraktor, tapi kalau mereka bagus dengan buat menambahbaikan sistem yang lebih baik, mungkin itu tak ada masalah. Tapi hari ini rakyat perlu buka mata lah. Dan saya nak tambah dalam soal ini, ini pasal ada hubung kait dengan pihak berkuasa tempatan yang menguruskan sampah. Dalam manifesto pilihan raya dia tahun 2008, pilihan raya yang ke-12, dia ada sebut ni kat sini ni, mengurangkan cukai pintu rumah kediaman sebanyak 20% dan cukai premis komersial sebanyak 10%. Kalaulah PBT ini melaksanakan ini semua, mampu ke tidak? Sedangkan untuk itu baru nak mengurus sampah saja. Kalau ini kurang 20% dengan 10%, berapa juta tetap PBT akan kurang pendapatan. Boleh dia mengurus sampah? Itu baru sampah saja. Belum lagi yang lain-lain, jalan, longkang, kemudahan-kemudahan awam yang lain. Belum lagi, ini baru cerita pasal sampah. Dia dah kata nak mengurus. Itu sebab kita cabar dengan kerajaan negeri ini. Dan ini pun kita tanya dalam Dewan Undang Negeri. Yang berhormat
PAS dengan Parti Keadilan. Pasal apa? Yang jadi sebuah kerajaan negeri itu DAP. Jadi tak ada gambar DAP kat sini. Ada kata. Jadi ini kat situ pun dia dah mula membuat satu penipuan. Penipuan. Dia kata itu manifesto kerana lambang PAS dengan Parti Keadilan saja. Tidak ada lambang DAP. Itu dia salahkan pula rakan kongsi dia yang lain. Jadi ini namanya satu kerajaan yang tidak ada kebertanggungjawapan dalam nak melaksanakan dia punya polisi-polisinya. Ni 20% dengan 10%. Nanti kita akan sentuh lebih lanjut lagi tentang manifesto itu. Sebelum itu kita berhenti berehat seketika lagi dan bertemu kembali selepas ini. Bantulah saya. BN mampu berubah. Sayangi Selangor.